Maksu, betulkah kita boleh selamatkan apa ni? Come on, Nas. Selagi kita boleh track signal ni, selagi tu kita mesti boleh jumpa punya. Kalau jumpa pun nanti, macam manalah apa agaknya. Tengok Mamat ni ha. Dari kita selamatkan dia kat gudang tu, sampai lah ni tak bangkit lagi. Dia mesti okey tu. Elok je bernafas lagi. Enjin belum panas lagi kot. Apa dia ni Maksu? Jangan Nas tu bom. Oh, makan hijau. Tangan tak boleh diam. Ampun. Apa pernah cakap? Klasik, autentik. Barulah fantastik. Api dengan sambal lagi bombastik. Sambal? Weh, jangan lari. Mana apa aku? Tak buka ke nak? Oh, alah. Maaf pakcik. Tak, kami kena gerak dah. Allah. Nak. Kau masak sedap weh. Cuba try masuk makan ni Next Top Chef tu. Alah. Yang mantap tu, sekarang ni dia dok buat yang baru pula dekat Terengganu ni. Pakcik tengok kat TikTok. Menang 3 juta. Hah? Nas, inilah peluang kita. Berani mereka buat lagi. Tak boleh jadi ni. Kita kena ajar dia orang. Hah? Lacam! Hah? Dengar sini semua. Satu makan dia dah kena tipu. Depa ni alien. Depa ni makhluk asing yang nak culik tukang masak kita. Tengok muka depa ni. Alien. Kau tak uruskan lagi budak ni. Ini buktinya. Tengok. Bu. Ish, apa ni? Bagi balik mai aku. Weh, tak dapat. Ya. Rasain lo gangguin gue. Hang pun sama. Tak guna. Buat apa selamatkan hang? Patutnya aku selamatkan apa? Maafkan Nas apa? Nas gagal lagi. Nas sebenarnya yang tak guna. Aduh. Tak guna. Hah? Gelora api bintang kejora dari rasa
Sebelum ni aku biar je korang main kasar kan? My turn. Hang berani mai ya? Aku baling batu ni kat hang. Boleh selamatkan Karim ke kalau dah kalah macam ni? Betul ke korang ni peduli pasal dia? Ke nak senang, biar je Karim jadi hamba kita orang selamanya. Tapi kalau macam tu, memang dah tak boleh jumpa lah apa kau lepas ni. Kesian. Gelora api bintang kejora dari rasa pedas membara.